Rahman. Oh, ya, buat. Rasa-rasa hang kan, perempuan tu maafkan kita ke tak? Bukan apa, kadang-kadang aku terfikir tau. Kita pergi tolong dia. Tapi dia tak terima kasih dekat kita. Tak hilang. Fair macam tu. Let me guess. Mengikut kajian tempatan Dewan Bahasa dan Pusaka edisi ketiga. Bagi aku, niatnya dia dah maafkan kita. Cuma biasalah perempuan kan. Dia memerlukan ruangan ataupun orang putih kata space untuk dia kendalikan masalah di kepala dia. Lagipun hang kena faham, perempuan ni dia menang dengan ego. Tapi kita menang dengan wasuku. Aku tak kisahlah dia menang dengan ego ke, NBA ke apa benda sekalipun. Susah sangat ke nak sebut dua perkataan je pun. Terima kasih. Kita ni tolong dia sampai berpeluh, Mat. Hang ni ikhlas ke tak tolong dia? Daripada tadi duk maafkan kau, maaf kau tak kau. Kau hang jatuh hati. Jatuh hati dengan dia kan? Apa hang cakap macam tu? Takkanlah aku ni boleh jatuh hati dekat perempuan macam tu. Kita hilang. Hati manusia ni boleh berubah. Tu. Mai dah wanita pujaan hati hang tu tadi hang duk tanya sangat dia maafkan kau dah. Lah hampir tanya tuan badan diri, okey? Silakan. Tengok ni. Macam mana orang nak tanya. Oi, perempuan. Ada apa macam ni? Nak cari masalah? Agak nak cari masalah? Mari dekat. Garingnya apa? Garing. Ni tengok bola. Oi, Tina. Hang tak serik kira. Hang nak kena rembah tengah belakang tu, Amai. Kau main gila dengan aku. Garing. Bukan tu. You know me well. Hang tengok. Belah. Belah. Tunggu sah. Bukan Miloh. Mino. Oh, okey, Bebe. Mino. Kami minta maaf. Kami melawak je. Han tak kenal panggil kami lagu mana. Betul. Melawak sikit-sikit takkan tak boleh. Kan? Ada apa hang macam ni? Ada apa-apa yang kami boleh tolong ke apa? Tak ada apalah. Just nak cakap terima kasih tolong hari tu. Oh, ayah baik. Ya, hati ini, jiwa ini kan tetap terus terukir namamu di setiap siang malam. Ku selalu teringat tentang dirimu. Tanpa kamu aku rapuh. Han tunggu duk je. Di mana? Jet tu awet cantik. Hai, bila masa yang aku cakap aku suka dekat dia? Hang ni rugi gila. Okey, kalau macam tu, apa kata Hambi? Ui, tak boleh. Dia kena hang. Hang je yang seteru dengan dia. Aku tak ngam. Habis tu kalau aku pergi dekat dia, aku nak cakap apa? Aku tak pernah cakap. La ilaha illallah. Hang cakap je lah benda basic takkan aku nak ngajak. Hang tanyalah dia. Awak mai sini healing ke apa ke? Hang minta maaf ke? Pandai-pandai hang lah. Habis tu kalau kata aku pergi, mesti hang tinggal sini seorang. Hang nak duduk mana? Lo duk buat caring terlajak pula. Ni pandai-pandai aku lah nak duduk. Hang pergi settle dulu. Aku tak apa weh. Kamu kita lelaki. Oh, besar dan panjang betul? Oh, besar dan panjang. Ya, betul. Aku pergi ni? Ya, betul. Aku pergi lah. Aku tak tinggal kawan tau. Hang yang suruh. Ya, baik, Jack. Memang tak tinggal kawan. Dapat kerang nanti hang tengok duduk lah. I busy je. Saya busy. Busy tu perempuan. Mina. Oh. Mana hang? Hang pergi mana? Tak ada pergi mana pun. Awak tu? Hang nak billing tak? Ya. Elok tu. Kalau tak keberatan ke apa, tak ada apa dengan boleh ke aku teman hang billing apa? Boleh.
hati ini, jiwa ini kan tetap terus terukir namamu di setiap siang malam. Ku selalu teringat tentang dirimu. Tanpa kamu aku rapuh, bila kau tiada di sisi. Ya baik. Ya betul. Aku duduk ni ya, boleh ya? Aku nak tanya hang ni. Tu pun kalau boleh tanyalah, kalau tak boleh tak apa, aku bangun lah. Nak tanya apa tu? Aku nak tanya, hang selalu main sini kan? Selalu main healing. Sebenarnya hang ni ada problem ke? Ada masalah ke? Tak ada apalah. Saja main sini. Sebab rasa tenang. Hang tipu aku ni. Kalau hang ada masalah, hang share-share lah. Dia satu lah, hang kena percaya dekat aku. Okey macam ni. Aku tahu kita ni baru kenal. Dan hang pun tak percaya dekat aku lagi. Tapi aku janji dekat hang, kalau hang cerita masalah hang dekat aku takkan cerita masalah hang dekat siapa-siapa pun. Aku janji. Sebenarnya saya main sini sebab hidup saya sebelum ni tertekan. Mau tertekan? Tu lah. Siapa pula pergi duduk tekan hang ni? Hang ada masalah dengan family hang ke? Saya lari daripada boyfriend saya. Lari daripada boyfriend hang? Awak dia buat apa kan? Dia curang dengan hang ke apa? Boyfriend saya ni seorang yang tak boleh kawal emosi. Dia selalu naik tangan dengan saya. Dia buat saya takut hidup dengan dia. Lepas tu lah ni hang dah break ke dengan dia ke apa? Mana dia pergi? Saya dah minta break dengan dia dah. Tapi dia tak boleh terima. Dia selalu sayang. Sebab itulah saya selalu datang sini. Kalau boleh tu saya nak elaklah daripada berjumpa dengan dia. Okey, andai kata kalau dia terjumpa dengan hang, hang nak buat apa? Apa jawapan hang? Tak apalah, aku nak cakap lebih-lebih pun aku pun tak apa nak pandai. Aku ni pun tak apa kan. Tapi kalau kata hang ada masalah lepas ni, hang share lah dengan aku. Jangan malu-malu. Aku kan ada. Jangan benar. Nanti sakit. Kita dah ni dah kawan kan? Ku cintai kau setulus hati, ku sayangi kau sepenuh hati. Aku mohon kau tetap di sini, menemani aku sampai akhir nanti. Kan ku jaga. Konon, bahagia sangatlah tu. Baru aku tahu hang ni jenis orang macam mana. Orang yang susah nak faham. Aku rasa kalau aku cakap sekali dia dah faham. Tapi masalah dia lah ni, hang pilih tak mau nak faham. Kemon lah, Jack. Aku yang ada depan mata hang ni, yang sanggup tunggu hang langsung hang tak pernah nampak. Apa benda hang cakap ni? Bila masa aku tunggu hang? Apa yang sanggup? Betina. Hang jaga sikit mulut hang tu. Dia pun ada marah sama dengan hang. Tolong jaga adab. Dah ni hang diam. Aku nak cakap dengan dia. Weh perampas. Hang dengar sini aku nak cakap. Cukup-cukuplah nak merampah hak orang.
Sedar-sedarlah diri tu sikit. Diri tu tak ada apa. Nak kata layak, aku lebih layak dengan dia berbanding daripada hang. Jack. Takkan hang tak perasan lagi? Aku tengok muka perempuan ni. Berapa banyak jantan dia dah pernah tidur. Takkan hak tu pun hang nak lagi? Oi! Hang cakap apa ni ya? Hang sanggup buat aku. Lebih daripada tu aku sanggup lah. Ni semua sebab hang lah betina. Apa benda hang buat ni Bella? Senang kata macam ni lah. Ni perempuan yang sebut ni betina ni, perempuan perampas ni, lah ni dia awet aku. Dan tak lama lagi, dia akan jadi bakal isteri aku. Puas hati hang? No. Saya bukan awet dia ataupun bakal isteri dia. No. Apa ni? Dia sendiri dah mengaku. Hang je yang beria. Saya minta maaf kalau disebabkan saya Jack dengan awak bergaduh. Saya minta diri dulu. Tolong beramal cepat sikit. Mina. Mina. Hang tengok apa yang hang dah buat dekat dia. Hang belah dari sini. Dia hak aku. Bukan urusan hang. Aku tak akan berganjur daripada sini selagi hang tak belah.